Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua yang luar sana. Saya Muhammad Nur bin Muhammad Syarif selaku wartawan TV PSS An-Nur SMKA Sultan Muhammad. Pada hari ini 26 Jun 2025 telah berlangsung Majlis Mesyuarat IBC kali 28 dan anugerah cemerlangan tahun 2025 yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akif. Turut hadir Yang di-Pertua PIBG Datuk Hamzah bin Osman serta Naib Yang di-Pertua PIBG Encik Jauhari dan majlis ini diketuai oleh Puan Haja Puspa binti Adam Ketua SMK Sultan Muhammad, barisan pertakbir dan guru-guru pelaksana. Tujuan mesyuarat PIBG ini diadakan bagi memperkuat kerjasama erat antara sekolah dan ibu bapa demi kecemerlangan murid-murid. Mesyuarat kali ini berjaya mencapai kata sepakat dalam pelbagai isu penting sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan sokongan padu antara sekolah dan komuniti. Diharapkan segala usaha dan rancangan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan jayanya demi manfaat bersama. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Nur Firdaus, wartawan TV PSS An-Nur SMKA Sultan Muhammad. Berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akif, Setiausaha Perhubungan. Pengetua SMKA Sultan Muhammad, Yang Berhormati Ustaz Muhammad Rashidi bin Abdul Rahman, Pemerintahan Pentadbiran, Yang Berhormati Encik Johari bin Ahmad Saleh, Naib Yang di-Pertua PIBG, barisan. Bismillahirrahmanirrahim.